Selalu kita buat inti ni untuk roti, tapi kali ni jom kita cuba guna untuk inti popia pula. Di dalam mangkuk, lenyek kasar telur rebus. Jangan hancur sangat biar ada tekstur telur tu sikit. Kemudian goreng sosis yang kita dah iris nipis sampai keperangan. Bau sosis ni memang sedap patutlah budak-budak suka. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan. Masukkan sosis goreng tadi ke dalam mangkuk, taburkan sebul lada hitam dan garam secukup rasa. Kemudian masukkan pula keju mozzarella dan mayonis. Bahan yang ni jangan kedekut ya, barulah sedap nanti. Gaullah bahan-bahan kita sampai semuanya sebati. Akhir sekali taburkan daun bawang untuk rasa yang segar. Ambil sekeping kulit popia, letakkan inti secukupnya dan gulung kemas-kemas. Ulanglah proses sampai inti habis. Untuk lekatkan kulit popia tu, saya gunakan campuran air bersama tepung gandum. Panaskan minyak, goreng popia sampai kuning keemasan dan rangup. Guna api sederhana je tau, barulah popia kita masak sekata. Bila dah masak sekata, angkat, toskan minyak dan dah siap. Popia telur mayonis sedia untuk dihidangkan. Rangup di luar, lemak berkrim di dalam. Oh ya, jom tengok aksi kami memasak di dapur secara live di TikTok setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.